Okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa. So hari ni aku nak berbuka puasa dengan menu kekasih hati. Roti John. So hari ni tak sempat nak masak, nak sediakan barang tu semua kan, ambil masa. So tengok, baju pun baju kerja lagi kan. So hari ni aku makan Roti John je. Roti John ni aku beli dekat Bazar Ramadan lah. So aku ambil ayam dan dalam dia cheese, telur tu cheese. Mari kita rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ada rasa cheese dia, tapi tak berapa nak meleleh lah. Tu dia. Ni bau meleleh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tambah lagi guys. Okay, saya tambah mayonis tadi. Okey. Rasa dia, isi dia pun penuh. Nak kata melimpah tak, tapi penuh. Cheese dia rasa. Cuma kalau kau nak rasa lagi mantap, tambah cheese. Okey guys, satu lagi. Kau nampak popiah ni besar kan? Ini bukan popiah sembarangan. Dalam dia letak carbonara daging. Sama juga, yang ni pun aku nak pakai yang ni juga, cheese ni. Cheese pula, mayo chili. Tu dia. Sur guys, sur. Bismillahirrahmanirrahim. Isi dia penuh. Dia tak letak sikit-sikit. Ni bau sedap. Tak adalah rasa kulit popiah aje.